Hai korang, Assalamualaikum. So, Phuket masih lagi berisiko untuk banjir. Sepatutnya pergi Phuket pukul 5 petang ni flight, tapi sebab pagi tadi pun masih lagi tak ada tanda-tanda yang Phuket tu menunjukkan apa orang cakap berpotensi untuk dijadikan tempat bercuti. So kita terpaksa cancel trip ke Phuket. Hotel semua cancel, tiket flight pun cancel sebab dia boleh cancel paling-paling 5 jam sebelum fly kan. Jadi disebabkan itu tiada trip untuk birthday ni keluar negara. Oh, hari ni birthday aku, bagi tahu. Hari birthday aku, happy birthday. So jadi kita akan bercuti juga sebab aku dah apply cuti daripada hari ni 27 sampai 30 hari bulan. Kita nak bercuti, tapi bercuti dalam konsep cuti kita adalah cuti monsun. Jadi aku akan bawa korang sekali untuk bercuti dalam musim monsun macam ni. Hujan, ribut, banjir. So percutian kita mungkin percutian yang basah, percutian yang banjir, percutian yang ribut, percutian yang hujan dan berair. Kalau tahu kita akan bercuti kat mana, korang kena ikut lah kan, sebab aku akan bawa korang sekali lah. Tapi dia macam dekat-dekat lah, sebab kita tak boleh nak pergi ke tempat yang kita sepatutnya pergi disebabkan potensi dan risiko banjir. So kita kemas barang jap, lepas tu kita gerak. Dan sekarang tengah hujan juga. Kau nampak tak kat luar tu? Kelabu je nampak. Tak tahu lah kau nampak ke tak, tapi dekat luar tu memang tengah kelabu dan hujan. Lebat juga sebenarnya tadi. Ni dia dah slow down sikit, tapi masih lagi hujan. Nampak gayanya memang takkan berhenti lah masa terdekat ni lah. Kita sama-sama nantikan perjalanan kita kejap lagi macam mana. Kemas barang, lepas tu pack barang kereta, lepas tu kita isi minyak, lepas tu kita gerak. So korang, disebabkan kita punya apa orang cakap plan untuk ke Phuket gagal, kita ke Bali dulu lah. Kita ke Bali dulu. Lepas tu baru kita fikir lokasi seterusnya. So sekarang kita makan ni. So appetizer kita, lepas tu ni dia punya nasi campur. Yang ni tajuk dia siap bumbu. Ayam dia ush, menarik. Ni daging. Inilah yang kita namakan percutian dalam monsun waktu musim hujan. Tak ada masalah. Nampak tak? Kau main lebat hujan tu. Oh, lebat. Tapi tak apa, sebab kita akan tetap meneruskan kita punya percutian yang kita dah ambil dan dah apply. Jadi takkanlah kita nak membiarkan begitu sahaja kan. Takkan kita nak biarkan cuaca merosakkan kegembiraan kita untuk bercuti kan. Jadi kita akan teruskan juga walaupun dalam keadaan cuaca tadi. Jadi kita bercuti dalam keadaan hujan, tak ada masalah. Walaupun tak dapat ke Phuket, kita boleh ke Phuket sini kat dalam Malaysia. Jadi kita tengok bilik itu sana. Kita ambil kecil bilik. So kita punya bilik kat sini kawan-kawan. Kat sini. Nanti ada bagi ambil. Okay. Tapi sebelum ni dah pernah duduk kat sini dah. Waktu tu aku datang dengan Faiz, dengan Remy, dengan Ayul. Waktu tu kita orang datang sini tahun bila tak ingat. So kita tidur kat sini. Kebetulan waktu tu adalah hari pertama Pokemon Go. Kau ingat tak game Pokemon Go tu dikeluarkan dekat Apple Store. So tu first time lah kita orang download game tu. Lepas tu dah download game tu, kita orang pun main lah game tu. Download main game. Lepas tu Remy dah macam bestnya cuti dengan kawan-kawan, kawan-kawan main game. Sebab kita orang daripada siang sampai malam cari Pokemon tu dah. Aku, Ayu dengan Faiz. Remy macam bestnya cuti dengan kawan main game. Waktu tu pun dah cantik, tapi waktu tu Avani. Tapi sekarang dia dah tukar nama dah jadi Golden Palm Tree. Mungkin dah Avani dah jual ke, ataupun dah diambil alih oleh Golden Palm Tree ke apa, tak tahu lah. Tapi dah tukar nama, bukan Avani lagi tapi tempat yang sama lah. Tapi nanti kita tengok bilik dia macam mana. Sebab dulu bilik dia cantik Waktu tu kita ambil yang water villa yang ada 2 bilik tidur tu. So kali ni tak tahulah dia punya bentuk tu sana. Mungkin dah ada tukar-tukar ke apa. Kita tunggu bagi, lepas tu kita gerak ke bilik lagi. Kita tunggu bagi sekejap kawan-kawan. Yo, kita gerak. Kau nak reda hujan tu? Tak nak kan? So kita tunggu sekejap. Relax dulu bro, tunggu sekejap. Jadi bagi datang ambil, baru kita gerak. Dia dah slow down sekejap ni hujan. Kau nampak? Tadi kan tak nampak langsung belakang tu kan. Tu, chalet belakang tu. Kita dah nampak lah. Maksudnya hujan dah reda sikit kan.
Tapi tak ada masalah sebab kita punya tema percutian hari ni adalah tema bercuti dalam hujan. Ni dari pagi bang? Hujan dari pagi ni? Ni tadi pukul Tengah hari? tengah hari ni. Assalamualaikum. Kawan-kawan, kita kena buat room tour siap-siap. Kita kena pergi tidur. Okay, so ni bilik dia. Dia nampak di sini kawan-kawan. Kita alih sikit. Okay, nampak? Okay. So, nak bawa jalan ke tak ya? Kau nak jalan ke tak? Kau nak duduk kat sini je. Tapi bilik dia macam ni. Ni saiz bilik dia. Sampai ke sini. Ke belakang. So, kalau kita masuk tadi, kita dapat tengok ada pintu masuk kat sini. Lepas tu kat sebelah kanan ni ada sofa. Sofa dia okey. Sofa dia. Allah besar ni Fil. Ni sofa dia. Lepas tu dekat belakang sofa ni ada tingkap dan ada langsir. So kita boleh nampak villa kat sebelah sana tu. Dekat sini pula ada balcony. Tapi kejap lagi tengok yang tu. Sekarang kita tengok dekat sini. Sini ada katil. Katil dia menarik. And then ada apa lagi kawan-kawan? Dekat sebelah katil macam biasa ada meja side table. Dekat sofa ni pun ada meja coffee table kat situ. Dekat sebelah sini ada lagi satu side table untuk katil dia. Depan kita ada TV. TV dia menghadap ke tingkap yang kita boleh nampak view pantai. TV dia agak besar kawan-kawan. Ni bukannya TV bersaiz kecil. Okey, ni kita ada cerek. Nampak? Kita ada cerek elektrik. Lepas tu ada jug air. Dekat sini ada meja untuk kita buat kerja lah. Kalau siapa-siapa yang datang tu nak buat kerja, boleh buat kerja kan. Dekat sini ada almari dia apa semua. Dekat sini kita ada dia punya almari baju. Macam biasalah kat dalam ni. Ada peti keselamatan. Barang-barang yang macam biasa kat hotel. Ada hanger apa semua. Ada torchlight. So sebelah sini ada payung. Sebab sekarang musim hujan. Jadi payung penting kawan-kawan. Payung dan juga ada iron board dan juga iron. Ni kat dalam almari dia. Korang, kita kena buat test macam selalu. Test apa kawan-kawan? Kalau bukan, test kesedapan katil. Sekejap, kita letak dulu barang lain. 1, 2. Ya Allah, dah macam badak air terjun dah kawan-kawan. Macam badak air terjun. Sedap katil dia. Sekarang kita tengok tempat dekat tepi ni untuk kita letak barang. Bag-bag, luggage kalau apa semua. Mari kita tengok dia punya bilik air. Dah ready kawan-kawan. Pintu bilik air dia macam buka macam ni. Turn 2. Sini. Okay, so kita masuk bilik air dia. Apa ada kat bilik air? Ada cermin. Cermin ni besar kat kawan-kawan. Besar gila. Bukan yang besar juga. Memang besar gila cermin dia, nampak? Aku besar macam ni, cermin ni lagi besar. Lepas tu kat sini ada toilet, shower punya tempat. Yang menariknya adalah terus boleh nampak ke tingkap dan kau boleh mandi sambil melihat laut. Ini sebab hujan. Tapi tak apa, tak ada masalah kan? Dia boleh nampak balcony sikit kat situ. Jadi kita tengok dia punya balcony sana. Dia punya balcony. Kau duduk sini, mari aku buka. Okay, tengok balcony dia. Cantik. Balcony dia dah luas gila weh. Ni, seluar luas ni balcony ni. Luas. Ni luas. Ada meja kat sini. Lepas tu, sana pun ada ruang lagi sebenarnya. Sampai ke sini ni korang. Ni. Tu kita boleh nampak kita punya bilik mandi tadi tu. Luas weh. Kalau ramai-ramai kawan-kawan boleh buat barbecue party kat sini. Dia taklah sebesar balcony yang water villa yang sana tu. Yang sana tu sebab dia macam one house macam tu tau. Sebab waktu kita orang pergi duduk kat situ ada 2 bilik. Tapi sebab yang ni dia lebih kepada macam hotel room punya style. Tapi okey lah ada balcony apa semua kan. Sana balcony dia lain sikit tapi besar sikit je kot. Tapi lebih kurang aku rasa. Cuma dia punya size villa tu lain lah. Sebab satu biji macam tu kan. Yang penting kita boleh tengok view walaupun hujan. Sebab apa? Kita kan percutian waktu hujan korang. So aku rasa mungkin kita boleh rehat jap. Lepas tu charge apa yang patut. Macam bateri kamera ni pun tinggal 40% lagi. So kita charge apa yang patut. Lepas tu kita rehat jap. Lepas tu kita nikmati hujan di laut. Macam mana dia punya keseronokan dan nikmat tu. Sebab lain. Sebab kita jarang dapat rasa hujan di laut. Tapi disebabkan percutian kali ini percutian dalam hujan. Dalam musim monsun. Jadi kita dapat sama-sama menikmati perasaan dan juga suasana macam mana hujan di laut kawan-kawan. Bukan selalu
Selalu orang cuti waktu tengah cuti apa, cuaca cantik-cantik, musim cantik kan. Buat apa? Benda tu dah jadi kebiasaan. Sekarang trend kita adalah bercuti dalam musim monsun, musim hujan kawan-kawan. Jangan risau, hujan pun okey, tak ada masalah. Tapi dia dah slow down sikit lah kan. Dia macam lapar tak lapar sangat lagi. Tapi kalau lapar baru kita fikir pasal makanan. Sebab aku fikir kat malam ni makan apa. So duk fikir sama ada kita akan cari makan kat luar, ataupun kita akan order makan kat sini apa, room service ke apa benda, atau macam mana. Tengoklah macam mana. So sekarang kita nak keluar pergi makan. Sebab tadi dah lepak kat bilik, tunggu maghrib, tunggu isyak semua siap-siap. Sekarang kita pergi makan. Sebab kalau nak call apa, room service tadi dia cakap lama kat dalam sejam kot buat hujan eh. So kita pergi keluar makan, tapi bagi datang ambil lah. Okay, so kita order chicken breast dengan pasta. Dia tak ada lapar gila, macam okey lah. Dah settle makan, sekarang kita kembali ke bilik. Tapi nak tunggu bagi macam lambat sikit. Dia tak ada lambat gila, dia macam berapa minit sekali macam tu. So jalan kaki lah, pergi payung. Kat restoran ni ada payung. So kita jalan kaki ke lobby. Sekejap lagi dari lobby kita ke bilik. Ada main bingo tau. So kita main bingo sekarang. Ada satu. Weh, lepas tu walaupun tak menang, aku tinggal satu nama lagi untuk menang. Tapi dapat juga lah, dapat first bag. Ya. Sekarang kita jalan balik ke bilik. Hujan renyai-renyai je, tak ni sangat pun. Cuma angin kuat lah, sampai patah payung nampak. Oh, nampak gelap. Tapi payung ni patah. Tapi bukan salah saya. Payung aku. Angin kuat gila. Sampai terbang weh. Ya Allah. Dengar tak? Macam aku rasa macam nak bergegar di tempat. Lepas tu kat dalam toilet ni, waktu tengah mandi, kan sebelah toilet, sebelah tempat mandi tu kan tingkap kan. Lepas tu dia jadi macam angin kuat. Maksudnya memang angin kuat gila lah. Ni, kau boleh dengar. Kat luar ni pun kuat. Lepas tu sliding door tadi macam gegar-gegar kan. Macam apa, ribut-ribut bila dia tolak pintu kan dia akan kaca kan. So dia bergegar-gegar gila. Lepas tu ombak kat bawah tu macam kuat gila. Macam bergelora gila laut. Macam nervous lah. Tapi tak apa, sebab kita kat dalam building, InsyaAllah kita akan selamat. Tapi itulah orang cakap, sebab tema kita mengusung tema percutian monsun timur laut, PMTL kan. So jadi kita kena get ready lah benda macam ni. Memang daripada rumah pun aku dah fikir dah, apa mungkin kalau jadi macam ni, kita kena mindset tu aku dah letak siap dah. Mungkin angin kuat, mungkin ribut, mungkin hujan lebat, hujan tak berhenti. Tapi benda-benda tu memang kita dah expect lah. Kat luar apa ni, kuat kat depan dekat ni lah, kat pintu masuk depan ni kan. Ui. Kuat ni. Nampak? Pokok depan tu. Tadi aku bawa payung ni, patah payung buat. Payung berpatah. Ui, kuat, serius kuat. Tak pintu. Korang dengar tak? Kuat gila. Lepas tu dekat luar air bergelora yang kau buat kau nervous tu. Payung sampai pusing. Dan dah rasa macam yalah, bila gelombang tu dia hempas ke tiang-tiang bawah. Ni kan aku kan dekat chalet ni atas air tau. So dia macam rasa macam dengar. Ui, kau dengar? Kuat gila. So sebab bag semua kita dah pack siap-siap dah. Dah zip semua dah. Lagi kalau if anything happen, kita boleh selamatkan keadaan dan selamatkan diri. So pada masa yang sama aku akan pack juga aku punya barang-barang yang perlu, macam barang elektronik, laptop semua kita simpan siap supaya jadi mana dah tahu kan, tiba-tiba bunyi siren ke kita tak tahu kan, wallahualam. Jadi at least kita boleh terus kemas gerak sebab dia dah kuat gila ni, terlalu kuat ni. Lepas tu aku baca dekat group WhatsApp ada yang bagi tahu cyclone apa lah nama dia?
Cyclone. Katanya those in KL and its surrounding areas will be affected by heavy rains due to tropical cyclone Senyar tomorrow, which is hari ni lah. This has never happened before. Ya, memang aku bukan kat KL sekarang, tapi kat laut. Jadi macam nervous dia lain sikit lah. Nervous dan pada masa yang sama rasa macam adventurous sikit lah. So kita akan kemas-kemas pack-pack. Kalau apa-apa, that's it. Kita akan caw kawan-kawan. Macam cerita zombie weh. Kau tengok tak cerita tu Billionaire Bunker? Macam dia orang sebenarnya simulation. Nanti kau tengok sini. So benda-benda yang penting kita dah pack-pack. Kita dah letak satu tempat. Kalau apa-apa, siren atau apa, kita boleh kemas-kemas gerak. Oi, memang tak tidur cerita dia ni weh. Kuat gila weh. Lepas tu aku duk baca ni pasal ribut ni weh. Yang dia lahir dari ribut tropika, yang lahir dari Selat Melaka hari ni 27 November. Nampak? Tak pernah dijangka benda yang mustahil. So ni kawasan-kawasan yang dikatakan akan berisiko tinggi, which is aku kat tengah-tengah Selat Melaka tau sekarang. Korang nampak? Pintu sampai bergegar sebab angin kuat gila. Ribut kat luar weh. Oh. Nampak? Oh. Weh. Uish. Weh, nampak tu. Bergelora air kat bawah tu. Tu, ha. Weh. Gila kan? Aku tak pasti korang nampak ke tak, tapi dekat luar tu ombak memang bergelora kat nampak tu. Tak tahu lah korang nampak ke tak. Tu. Weh. Angin kuat je. Suara cik takut-takut. Oh iya ke? Okey, dengar tak? Dengar. Okey, saya nak tanya, ada apa-apa amaran evacuation ke atau macam mana sebab macam ribut macam kuat juga kat luar kan? Buat masa sekarang ni kita tak ada dapat apa-apa amaran lagi. Okey. Tapi apa-apa nanti kita akan call bilik semua gas lah kalau ada apa-apa yang makin teruk. Pernah seteruk ni ke sebelum ni atau macam mana? Pernah, tapi yang ni sangat-sangat teruk lah. Okey, faham. So ni pernah juga, tapi yang ni lagi teruk. Okey. So nanti kalau apa-apa orang hotel akan inform lah ya? Betul. Apa-apa kita akan call semua bilik lah untuk inform. Okey, terima kasih. Okey korang, sekarang dah relax sikit dah. Dah tenang sikit, angin dah tak kuat sangat macam tadi. Ombak masih lagi agak bergelora kat, kalau korang nampak lah belah sana. Tak tahu korang nampak ke tak tu. Belaki bawah sikit je kan. Ni belah sini ni. Nampak ni, belah sini. Cuma tak sekuat tadi lah. So sekarang dah pukul 11.47. Dekat pukul 12 lah. So tadi boleh dikatakan macam sejam lebih yang agak mencabar dan tak adalah gelabah sangat, tapi macam panik juga. Aku sekarang memang kat belakang langsir. Aku duduk tengok ni sebab sambil duduk memantau-mantau juga. Tadi kan aku dah call front desk kan. Call tanya, dengar tu ombak. Oh kuat. Kuatnya ombak. Aku dah call front desk tadi. So dia cakap kalau apa-apa mungkin kalau kuat lagi ke apa ke, dia orang akan call setiap bilik. Dan ni lah untuk bantu bawa keluar tetamu dari ni ke atau macam ni kan. Sebab macam dari sini berjalan kaki ke front desk agak jauh juga. Sebab dia macam ke tengah-tengah laut tau. InsyaAllah ni dah macam slow down sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah sekarang dah ke 7.22. Hujan masih lagi. Hujan dari semalam. Tapi tak lebat lah. Hujan je serenyai-renyai je lah. Ya Allah, itu aku semalam scary weh. Aku rasa semalam tu macam satu episod yang sangat menyeramkan dan mendebarkan. Sebab kita berada di tengah-tengah laut dalam keadaan ribut angin yang kalau dekat dalam thread yang aku baca, dia orang tulis mungkin 40 hingga 60 km/h. Tapi tak tahulah sukatan dia sebenarnya berapa kan. Tapi yang aku boleh cakap memang kuat gila lah angin semalam. Tapi Alhamdulillah lah, semua macam agak selamat. Keluar tadi tengok tak ada lah terplanting ke apa meja, kerusi-kerusi kat balcony ni. Pokok-pokok pun rasa kat depan ni tak ada yang tumbang-tumbang berkut. Tapi dekat luar kat pantai sana tak tahulah ada pokok yang tumbang ke. So aku rasa sekejap lagi pergi breakfast. Harap-harap kafe tu wujud lagi. Lagi kau pergi kafe pun dia gone, hilang sebab angin kuat semalam kan. Tapi kafe tu insyaAllah ada lagi. Sekejap lagi kita pergi tengoklah breakfast dia ada apa. Sekarang kita pergi breakfast dulu. Dia tak hujan lebat pun, tapi dia renyai-renyai. Dia payung pula. Aku bagi macam malas lah dia. Sejuk nak mampus tu. Dah lupa bawa sweater tu juga bawa sweatshirt. Weh, kuat ni. Kuat gila. Dia akan kuat gila waktu kita cross antara bilik-bilik ni. Ada space kan, laluan kan. So, angin kuat. Yang tercabut payung aku dah.
Dah ni payung sendiri kan payung hotel. Ada swimming pool dekat sini. Oh, bergulung-gulung korang. Nampak tu. Sebab aku hantu nasi lemak, so kita ambil nasi lemak dulu. So kita letak telur. Ini terasa dia punya sambal. Cantik kejadian sambal dia. Sedap. Aku suka kalau sambal tumis ya. Macam ada pedas tapi manis-manis. Sebab ni sambal sotong tau. Baik kurang manis. Sedap ni. Penawar rindu untuk jadi kekasih hatiku. Sekarang dah pukul 11.46 dah kawan-kawan. Jadi kita boleh packing-packing. Selepas tu kita boleh check out. Sekarang kita tunggu bagi ambil. Aku rasa nak closing ke tak. So thank you so much. Lepas ni kita akan pindah ke hotel lain pula untuk malam seterusnya. Jadi kalau tahu hotel mana, korang kena teruskan menonton next punya video. Nanti kita masukkan video kat situ. So thank you so much yang tengok pada awal sampai habis. Hati-hati, jaga-jaga, especially yang duduk dekat dengan laut. Nanti kita jumpa next video. Bye. Assalamualaikum.